Pergi ke taman bermain bola. Bermain bola di petang hari. Khair Aryan Amsyar nama diberi. Wakil dari PPKI Felda Adila. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif tunggak keadilan, hadirin hadirat, seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maju Johor. Marilah mari kita dengarkan kisah sejarah yang dirakamkan dalam Al-Quran. Kisah kesabaran, kisah Nabi Ayub yang diuji Tuhan. Nabi Ayub adalah seorang hartawan. Baginda dilimpahi dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Namun, baginda memiliki jiwa seorang hamba yang sangat suka beribadah serta dermawan. Baginda tidak pula berasa sombong dengan apa yang dimilikinya. Wah, mulianya hati baginda kan kawan-kawan? Kita juga mesti mencontohi sifat terpuji ini. Tentu masyarakat akan sayang kepada kita. Dek kerana sifat takwa yang menebal dalam hatinya, Allah melantik baginda menjadi seorang Nabi. Lantas, tanpa segan silu, Iblis menghadap Allah dan menyampaikan hasratnya itu. Dia ingin sekali melihat Nabi Ayub akan tunduk kepada tipu dayanya. Namun, sempat juga Allah mengingatkan bahawasanya Nabi Ayub tidak mungkin akan terpedaya dengan tipuan iblis itu. Begitulah yang terjadi kepada Nabi Ayub. Kekayaan, kemewahan dan kesenangan yang dimilikinya sedikit demi sedikit beransur musnah. Dalam sekelip mata, baginda menjadi papa kedana. Melihat situasi itu, iblis bersorak keriangan. Ha 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 ha. Wah, gembira benar iblis itu kawan-kawan. Pastikan jangan ada sifat dengki-mendengki dalam diri kita. Namun, tidak disangka iman dan takwa baginda semakin menebal dalam jiwa. Lantas, iblis membuat rancangan lain. Nabi Ayub diuji dengan seorang demi seorang putera dan putrinya pergi menghadap Ilahi. Namun, baginda masih lagi bersabar dan pasrah. Tiba-tiba, iblis mendapat satu idea. Dengan yakin, iblis menghembuskan penyakit kulit kepada Nabi Ayub. Maka, sekali lagi ujian diterima baginda. Tubuhnya yang dulu sehat dan segak kini semakin susut. Kulitnya semakin hari semakin menggelupas. Sudahlah berbau, wajahnya nampak buruk pula. Namun, masih ada lagi insan yang sudi bersamanya, iaitu ratu hatinya, Siti Rahmah. Langit tidak selalu cerah. Dek kerana tidak lagi tertahan menanggung derita, membuatkan isterinya mula bersuara. Wahai suamiku, bukankah engkau hamba Allah yang paling taat beribadah? Apalah kiranya jika engkau memohon kesembuhan daripadanya. Berderau darah Nabi Ayub. Tidak disangka begitu nipis tawakal isterinya kepada Tuhan. Dikatakan
Derita berpenyakit ini dihidapinya selama 7 tahun. Dalam tempoh itu, hatinya tetap pasrah. Lidahnya saban hari tidak putus-putus mengalunkan zikir kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Pada suatu hari, setelah lama diuji dengan pelbagai dugaan, Allah berkenan untuk memberikan penyembuhan kepada baginda. Dengan satu hentakan kakinya ke tanah, terpancar mata air yang menjadi penawar penyakitnya. Kini baginda kembali pulih seperti sedia kala. Begitulah kisah hamba beriman, sentiasa tabah diberikan ujian, hatinya pasrah kuatkan iman, amal ibadah makin digandakan. Tentu sekali iblis durjana itu kecewa dengan apa yang berlaku. Ternyata sangkaannya meleset sama sekali. Kawan-kawan, nampaknya masa amat mencemburui kita. Sampai di sini saja cerita saya. Izinkan saya mengundur diri. Akhir pesanan saya berikan, moga bersama jadi ingatan. Mana yang jernih buat tauladan, mana yang keruh jadikan sempadan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.